Semoga dawat Islami gemilang di setiap penjuru. Semoga dawat Islami gemilang di setiap penjuru. Dengan keberkatan Madinah kami memohon padamu ya Allah. Dengan keberkatan Madinah kami memohon padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyik Ali daripada Daherki. Soalan saya, jika seseorang mahu mengetahui tentang agama, apakah ilmu yang wajib ia dahulukan? Jadi bolehkah kamu memberikan penjelasan yang terperinci kepada saya? Jazakallah khairah. Setiap orang yang sudah dewasa perlu mengetahui tentang akaid, iaitu kepercayaan yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam dan juga perkara yang menyebabkan ia keluar daripada Islam. Dan orang dewasa diwajibkan untuk solat kerana solat itu adalah kewajipan untuk mereka dan ia patutlah melakukannya. Seperti juga wuduk, ia adalah perkara yang syarat yang wajib dilakukan sebelum solat, dan wuduk ia adalah perkara yang wajib untuk dilakukan sebelum solat. Jikalau kamu tidak mengetahui cara untuk mengambil wuduk ataupun tidak betul, jadi sembahyang kamu tidaklah terima. Jadi wajiblah mempelajarinya. Perkara yang sama, jikalau kamu mahu berniaga, membuka perniagaan, ia mestilah mengetahui tentang hukum halal dan haram dan selainnya. Perkara beginilah yang wajib untuk kita mempelajarinya. Sama juga kalau dia seorang pembeli, semua orang adalah pembeli. Jadi perlulah ia mengetahui hukum hakam untuk membeli barang. Seperti juga nikah, hukum tentang nikah dan juga hukum apabila bercerai. Jadi perkara beginilah sepatutnya dipelajari. Seperti bahasa isyarat, kalau kamu bercakap benda yang salah, jadi orang akan pandang salah. Setiap bahasa mempunyai makna yang tersendiri. Begitu juga dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa Urdu, dengan bahasa yang difahami, maka talak boleh terjadi. Jadi semua ini perlulah kita mempelajarinya. Jadi wajiblah juga kita mengetahui tentang waktu solat dan juga waktu berpuasa dan cara untuk kita berpuasa. Ilmu fardu ain mempunyai banyak cabang. Semoga dawat Islami gemilang di setiap penjuru. Semoga dawat Islami gemilang di setiap penjuru. Dengan keberkatan Madinah kami memohon padamu ya Allah. Dengan keberkatan Madinah kami memohon padamu ya Allah.